Satu operasi bersepadu oleh Jabatan Imigresen Malaysia di Kelantan berjaya menahan seramai 114 pendatang asing tanpa izin dalam satu serbuan di tapak projek hidrokuasa di kawasan Dabong. Operasi yang dijalankan pada Isnin itu melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap 369 warga asing yang bekerja serta menetap di lokasi berkenaan. Hasil daripada pemeriksaan tersebut, pihak berkuasa mendapati sebahagian daripada mereka gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan permit kerja yang sah. Menurut Timbalan Pengarah Imigresen Kelantan, Nik Akhtarul Haq Nik Abdul Rahman, operasi ini digerakkan hasil risikan awal yang menunjukkan kemungkinan berlakunya pelanggaran undang-undang imigresen di kawasan projek tersebut. Operasi bermula sekitar jam 5 petang dengan kekuatan seramai 65 pegawai penguatkuasa imigresen dibantu oleh 56 anggota daripada pelbagai agensi keselamatan dan penguatkuasaan lain. Antara warga asing yang ditahan terdiri daripada warga negara Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Indonesia dan China yang dipercayai bekerja tanpa dokumen sah atau telah melanggar syarat PAS yang diberikan. Operasi ini turut mendapat kerjasama beberapa agensi lain termasuk Polis Diraja Malaysia melalui Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Krai, Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan serta Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Kelantan. Kesemua individu yang ditahan telah dibawa ke Kompleks Imigresen Negeri Kelantan bagi tujuan siasatan lanjut. Mereka kini disiasat di bawah Seksyen 61C dan Seksyen 151C Akta Imigresen 1959,63 iaitu kesalahan berkaitan kemasukan tanpa dokumen sah serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Pihak imigresen menegaskan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang terlibat dalam kegiatan melindungi atau menggajikan pendatang asing tanpa izin, termasuk dalang dan majikan yang didapati bersubahat. Dalam masa yang sama, pihak berkuasa turut memberi peringatan bahawa tindakan tegas juga boleh dikenakan terhadap majikan yang gagal memastikan pekerja mereka memiliki dokumen sah, termasuk denda yang tinggi serta kemungkinan tindakan undang-undang lanjut. Orang ramai turut diseru untuk memainkan peranan dengan menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat sebarang aktiviti mencurigakan melibatkan warga asing di kawasan masing-masing. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video seterusnya.